Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tahniah kepada calon ujian psikometrik Pembantu Pertahanan Awam grade KP1 yang akan menduduki ujian pada 30 Julai 2026. Ini adalah lanjutan daripada kekosongan jawatan yang dikeluarkan pada bulan 4. Ujian Pembantu Pertahanan Awam KP1 ini, pertama sekali anda kena kenalilah peranan KP1 seperti aspek disiplin, bekerja dalam pasukan dan persediaan di dalam situasi kecemasan. Ini kerana untuk jawatan Pembantu Pertahanan Awam ni adalah sektor uniform. Jadi aspek yang saya nyatakan tadi adalah amat penting. Semasa menjawab ujian psikometrik ini, baca soalan dengan teliti, jawab secara jujur dan konsisten dan jangan terlalu lama pada satu-satu soalan. Ini adalah contoh soalan yang selalunya keluar. Kalau kita lihat ini, saya ambil satu contoh iaitu soalan yang pertama. Apabila saya melakukan kesilapan kerja, saya akan melakukan dengan betul, segera dan mengikut arahan yang betul. Ada beberapa pilihan jawapan: sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti setuju ataupun sangat setuju. Inilah bentuk soalan yang anda akan duduki nanti. Soalan adalah agak banyak, mungkin lebih daripada 100, dan anda perlu menjawab dalam tempoh yang ditetapkan. Rujuk email anda. Apa ciri-ciri yang perlu ditonjolkan semasa anda menjawabkan kesemua soalan ujian psikometrik ini? Yang pertama adalah aspek integriti, patuh arahan, tekanan dan komited membantu masyarakat. Fokuskan yang nilai-nilai yang perlu ditonjolkan ini di dalam jawapan yang anda berikan nanti. Dibantu persediaan kali ini, kami ada sediakan rujukan khusus lah untuk Pembantu Pertahanan Awam khususnya. Nota ujian psikometrik. Dalam ni kami letakkan nota contoh soalan dan contoh jawapan. Rujukan ada secara e-book dan terus ke email anda. Macam mana anda dapat? Sila layari website kami www.panduankerjayakerajaan.com. Sekian saja perkongsian saya ini. Semoga berjaya dan kami di Panduan Kerjaya Kerajaan.com mengucapkan selamat maju jaya.